jangan dia ni pendekar lah. Pendekar? Di kampung dia pendekar lah, di kampung kita. Kau pun satu. Itu tempat nampak. Duduk di sana. Itu tempat nampak. Nanti. Itu tempat nampak. Jangan marah. Ya. Nanti itu tempat hamba. Di sini. Itu tempat kami. Tuan hamba boleh duduk. Ada something. Nanti dulu. Kuat ya? Something ya? Apa kau mau? Apa ada? Macam-macam ada. Mi goreng ada, mi rebus ada, nasi minyak ada. Apa yang kau nak semua ada? Mi rebus. Mi rebus satu. Minum? Kopi. Dia nak makan mi rebus. Ini dah sedap-sedap. Orang jauh. Dia nak makan mi rebus. Ini apa ni? Alamak. Intan lah. Intan eh? Sini pun ada. Banyak dipakai. Orang kaya tu ni. Ini mahal tau. Hamba ingat ini. Kurang-kurang 500 perak tau satu. Ini saja. 500 perak. Banyak ni sudah berapa? Orang kaya ni tau. Ada cincin. Mak cincin. Batu apa ni? Cantiknya. Boleh pinjam tak? Ini something ke pendekar ni? Mana? Ini bukan something, bukan pendekar. Pondan. Pondan ada. Ini minggu. Dah datang kat dia nak. Kopi. Orang jauh nak makan. Sini. Sian. Kicap. Silakan. Cepat. Apa ni? Kurang garam. Apa punya mi? Garam pun tak taruh. Macam sangat lalu taruh apa buat anyaya kita punya kawan. Cili kurang. Taruh cili. Sian orang jauh nak. Kita tak baik anyaya kat dia pun tak baik. Lagi satu. Ini mesti makan sama kopi. Ya. Ya. Nanti habis. Mari kita segalkan. Sila makan, jangan malu-malu. Makan. Makan. Makan apa lagi? Makan. Makan. Sahabat, mana sahabatmu pergi? Mana? Ini apa ni? Apa ni sahabat? Kilat pula. Apa tu? Ini apa macam main ini? Macam mana main ini sahabat ni?
Mainnya macam ini. Pegangnya macam ini. Macam ini. Sudah macam ini. Ini namanya Depi. Begitu caranya kalau tidak bermain. Anda, mari sini. Tidak, tolong ampunkan hamba. Jangan pukul hamba, tolong. Mari. Sakit, Tuan. Lain kali kalau meniaga gunakan bahasa halus. Baik, Tuan. Panggil majikan Anda kemari. Apa, Tuan? Panggil tuan punya kedai kemari. Baik, Tuan. Tuan Gubala! Tuan Gubala! Apa? Apa ini semua? Habis bekerja. Ada orang mau jemput, Tuan. Siapa? Oh, Anda bersembunyi di sini ya? Sembunyi? Siapa sembunyi? Siapa sembunyi? Anda mesti bayar ganti rugi ini semua. Hamba tidak mau membayar walau 1 perak sekalipun. Kedatangan hamba kemari ialah untuk membunuh Anda. Bunuh? Apa pasal? Anda telah membunuh dan merogol istri hamba di Pekan Matang Menara. Ingat tak Mumbala? Pengaruh! Bunuh dia! Tidak, tidak. Hamba tidak membunuh istri tuan hamba. Yang membunuh istri tuan hamba ialah Jagindas. Sekarang dia berada di Tanjung Kapas dan bakal jadi pembunuh. Jagindas, ya. Selepas ini hamba akan pergi ke Tanjung Kapas untuk mencari Jagindas. Sekarang berkemaskanlah diri, wahai Mumbala, sebelum ajal menjelang tiba.